Okay, besok kita cuti, lusa kita cuti, tonight kita cuti. So, kita pergi camping. Untuk 2025 ni lama juga tak pergi, baru nak pergi sekarang. Jom ambil barang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mula satu lagi ekspedisi pengembaraan. Ya, ni camping ni pun. Perjalanannya jauh di mata, tapi tak sampai setengah jam dah sampai. Oh, jam. Tak main melintang, macam mana ke? Takkanlah buat 4x4 apa sangat, nak buat macam rally punya. Okey, kita masuk check in dulu. Walaupun kita dah booking, kena check in. Tempat-tempat ni nampak. Tuh. Seronok. Aisyah nak camping. Cak. Okey, total. Lebih kurang dalam 20 minit, setengah jam. Dah siap. Aku bawa yang simple, yang senang dibawa, mudah hali. So, setup dia depan sungai. Ya. Sebelah sana ada orang. Pagi mendung oh. Tapi tak hujan. Alhamdulillah. Orang kata kat sini, ini blok G. Tempat aku ni blok F. Blok E. Nampak air sungai. Okay. Aku ada jiran, nampak kat belakang tu. Ada jiran. Tapi sebelah ABC tu ramai orang. Sebab diorang nak air yang besar. So aku, environment kat sini pun alhamdulillah janji sejuk, damai. Sekecil ni pun pada turun tadi tak berhenti main. Berpeluh-peluh lah. Okay, kita dah siap setup. Nanti relax-relax lo. Kena kopi ke, take all. Ais ada, kita ada bawa ais. Okay. Dalam foto dia tu makan jauh. Ini baru.
kat abang tu. Nah. Nah, nah. Ya. Ya. Ah. So, inilah kita suasana di waktu malam. Nampak nasi pun kita masak dapur orang ni. Hari ni bakar-bakar dah siap dah tadi. So, saya nak review sikit setup kemah pada waktu malam. Tu saya pakai 2 ketul je. 2 ketul kemah. Lampu. Lampu pakai 2 ketul. Kalau anda dengar bunyi, nampak bunyi sungai. Tu suasana kemah kita. Kita tengok suasana persekitaran. Kemah jiran sana. Nampak. Kilau-kilau. Kilat-kilat. Jiran kita belah belakang sana tu. Nampak. Lampu kelip-kelip dia pasang. Kita pun apa kurangnya. Ni mood. Night mode sikit. Night mode. Bagi nampak. Alamak. Wow lah aura. Happening. Suasana sungai. Suasana setup. Meriah weh. Meriah weh. Dekat sikit dia akan jadi silau. Lama. Berkelip-kelipan. Jauh sikit dia akan jadi gelap sikit. Lama. Mantap. Kereta parking sebelah bro. Pesta lampu. Nampak. Tu dia. Dah, jom makan pula. Lauk kita kambing, sausage, sambal dengan kicap. Kicapnya Hello Dek. Masak-masak untuk malam ni. Buat makan semua. Selamat pagi kepada semua. Suasana pagi. Berkambun berkabus Nampak? Sejuk. Okey. Inilah suasana dia. Semalam hujan tapi tak lebat. Hujan renyai tak berhenti. Ini baru berhenti. Nampak langit gelap lagi. Sekarang dah pukul 7.20. Awal bangun. Saya bangun awal. Solat subuh dulu. Sebab tidur pun awal. Pukul 9.30 tidur semalam. Memang syok gila. So pagi ni kita tak ada nak buat apa lagi. Tengah kejap lagi nak mandi sungai. Walaupun masih dalam keadaan cuaca hujan
Kerimih-kerimih ni. Masa lagi cuaca dia yang nampak. Si kecil pun tidur lagi tu. So kita healing-healing. Lelek. Cuma dengar pagi-pagi dah bunyi burung lah. Tu dia. Cok, cok. Sini banyak burung ni. Dah habis mandi kejap lagi, kita kemas-kemas untuk balik. Okey, kita dah siap kemas. Saya pun dah siap mandi. Barang semua dah masuk dalam kereta. Jadi kepada anda kalau nak datang sini boleh buat booking melalui booking. Kalau nak datang sini boleh buat booking lah. Macam biasa tempahan. Kan? Tempahan untuk tapak-tapak ni pilihan. Tapi kalau buat anak kecil macam ni, tempat saya ambil tu E, F, okey, sebab tak jauh daripada utama saya, tak jauh daripada toilet, surau pun ada. Tempat pun orang kata tak panas sangat dan tak semak sangat dengan daun-daun kering yang jatuh atas tap tu kan. Kalau saya sarankan, yalah. Tapi pilihan pada anda. Okey, selamat berkemping. Bye bye.